Sampai awal tu. Diorang okey, saya dah sampai Paka. Diorang Abang Alif, Celeh semua baru bangun. Tak dibincangkan sebab diorang dibincangkan ni jujur sebenarnya diorang dibincangkan diorang naik towing. Balik memang naik towing. So saya nak ride. Saya ni memang jiwa motor kan. So saya nak ride. So saya jalan dengan orang lain. Itu punca dia. Sebab kalau semua naik towing, saya takkan jalan seorang-seorang. Penyudahnya Wan dengan ni pun naik, tak tahulah. Awak sampai mana? Macam tu je awak tinggalkan saya. Betul tinggal. Saya call awak tak bangun tau. Ya, lepas tu kan saya mesej awak tak reply tau. Memang tak reply lah, aku dekat Paka dah. Kau mesej pukul berapa, aku call kau pukul berapa? Aril pun Ojai call, tak angkat. Yeah. Mana ada call? Dia tak ada call. Betul tak call? Kau check betul-betul? Tak ada. Kalau ada dah tunjuk dah. Mana ada? Ada tapi tadi. Ojai call depan aku, takkan dia call Aril lain. Mana ada? Ya, masalahnya sekarang ni Noah. Dah tahu dah pukul 9 tu kan. Kita orang kan lepas subuh kat surau depan rumah kita orang tu. Lepas tu kita orang balik tidur. Kau gerak buat apa nak? Dia gerak pukul 9 Pagi? 9 lebih. Diorang tak boleh kau tip. Kita homestay boleh kau tip. Check out lambat. Kami tak boleh. Kami memang sebab ada orang lain nak masuk. Oh, faham. Kami kena check out pukul 12. 12 tapi pukul 9 gerak Mana pukul 9? Pukul 11, 10 lebih. Pukul 11, pukul 12 tu saya text awak. Datang sini dulu, letak motor. Bukan, kami gerak pergi makan semua. Kira kalau daripada Ganu tu pukul 11 lah. Ganu pukul 11. Oh, faham. Sampai Paka pukul tengah hari lah. Tengah hari juga, pukul 1 lebih. Yang saya WhatsApp awak tu pukul 1 lebih tu bawa kat Paka. Motor okey dengan cerita jam? Motor saya tak jam pun. Saya jadi ride seorang-seorang sebab saya naik towing sebab ni, awak kena faham. Saya dong ingat motor saya jam, sebenarnya tak pihak pun. Motor saya naik sebab apa tau? Korang kena tahu satu benda je. Kan saya gerak dengan budak-budak Pahang. Diorang semua exit Pahang. Saya seorang-seorang pihak macam orang gila. Lepas tu aku tunggu, aku potong Ojai. Aku cakap, bang berhenti je bang, naiklah motor saya bang. Tak boleh ni bang. Saya cakap, takkan saya seorang-seorang. Ojai tak nak bawa motor. Faham. Lepas tu dekat truk Ojai berapa motor? 2 biji. Motor Ojai, motor aku lah. Dah tahu kita orang ada bawa motor? Kan kau? Berapa? Mana ada? Kosong. Bukan mula-mula diorang naik towing ke? Mana ada diorang ride daripada Terengganu? Sebab kalau ikutkan, aku boleh tunjuk bukti-bukti yang yang mengatakan towing. Sebab tu aku cakap, kalau aku pergi dekat takkan nak sumbat 3 biji. Faham tak? Muat je. Ya, takkan nak sumbat 3 biji. Takut calar baby room. Tak ada lah. Kita orang adjust kau ni. Abang Fuad adjust. Motor ni tunda tadi. Tunda tu habis minyak. Tunda habis minyak. Bukan piap. Habis minyak. Habis minyak. Kita orang macam minyak. cakap dengan Aril, kita pergi ni macam tak ada apa je. Masalahnya daripada semalam diorang hilang. Bukan mula-mula betul tu, diorang hilang daripada semalam tu. Hilang pada semalam. Kau biar betul hilang pada semalam. Dia call semalam. Dekat mana? Saya nak datang kat korang ni. Okey, saya dah share location. Kau tak tahu ke aku tu dah gerak ah. Kau tak tahu ke aku kena tangkap semalam? Kau kena tangkap asal? Apa pula tangkap? Part 2 lah. Apa pasal kena part 2? Aku kena part 2 semalam. Tapi aku cakap abang borak baik-baik kan. Dia pun manusia. Borak-borak. Lepas tu aku call member aku seorang ni. Member aku tolong. Lepas tu aku balik homestay. Lepas tu bila aku balik homestay semua, aku cakap, wish, nak keluar takut lagi. Tapi hati tak sedap, kau tanya Atih. Kalau kau tanya Atih, tak pun kau tanya Ojai. Aku paksa Atih keluar, pergi cari korang. Tu aku dapat jumpa kejap tu. Kan aku ada tu. Lepas tu kena part 2. Sebelum tu kena part 2. Pukul 10 aku tengah isi minyak. Asal sebab exhaust
Bukan exhaust lah motor aku tak ada macam apa. Memang meriah. Lepas Oh, tu, okey, faham. Okey, jap. Okey, motor kat mana sekarang? Motor dah ada je. Cuba start. Tak adalah kat sini. Motor ada je kat PA. Tak, motor aku kat rumah Ujai. Oh, dah claim. Ya kamu Ujai. Rumah Kata ada Ujai. je. Sebab aku Okey, balik tadi, aku balik ni Alphard. Naik towing Ojai. Ojai nak pergi Pahang. Ojai pergi Pahang tu. Esok kan, minggu depan kan dia ada game ni. Scambler. Motocross. Motocross. Tak. Dia settlekan joki dia dulu. Dekat viewer saya ni cakap, cuba suruh Nuah start motor. Masalah motor kat Ojai. Okey, sekarang Ojai mana? Ojai dekat Pahang. Dia tengah ambil joki untuk hari Sabtu Ahad ni. Kan ada game dekat Pahang. Okey, sekarang siapa dekat rumah? Dekat rumah Ojai. Dekat rumah Ojai ada penyanyi. Lepas tu ada 2 budak joki yang baru. Lepas tu ada Abang Jo. Abang Jo tak ada. Abang Jo ikut Ojai, bodyguard dia. Ada penyanyi tu dengan joki yang baru sampai tadi malam. Angah dah pergi Pahang tu. Oh, Angah dah pergi ya. Angah bawa yang orang Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan pula, orang Indonesia. Indonesia. Ojai pergi jumpa diorang tu nak tunjuk track untuk diorang training esok. Kak Syah, terima kasih. Untuk training esok. Kak Syah, thank you Kak. Okay. Tak ingatkan awak nak lipat Kau saya. tahu aku tak lipat. Nanti kau tengok konten aku. Kau tahu aku seorang ke? Ya, aku tak kenal siapa ke tu. Aku singgah hari yang punca minyak habis tu. Kau tahu? Punca minyak habis tu aku tak tahu kat mana dah. Minyak aku habis, aku tak tahu. Aku tak singgah hari sebab semua isi tong. Okey. Makanya semua ada tong. Aku tak ada tong. Takkan aku nak pergi minta minyak kat orang. Betul? Aduh, jam. Minyak habis tu juga kan. Lepas tu budak Pahang yang sebelum exit Temeloh adalah lagi belakang. Nasib baiklah ada. Tunda lah. Ni. Joza cakap dengan saya. Dia borak macam tu je dia gulakan awak. Awak mana dia? gulakan saya Ya Allah, nanti kau tengok konten. Aku dah bagi tahu dah kat situ. Konten. Saya bukan baru kenal korang lah. Konten ni. Tak, masalahnya area Temeloh aku bawa naik. Sebab berpecah tu aku bawa naik towing. Tak percaya siapa jumpa atas highway masa aku naik towing tu dekat area Temeloh. Saya dengan Aril datang macam tak ada buat apa. Macam motor diorang tak kan pun. Macam tak apa lah. Letak barang-barang lah. Sebenarnya nak bawa orang jalan-jalan sekali. Tak adalah mana dia. Sebab masalahnya tak sedar sebab dah bayar. Masalahnya tak sedar sebab dah bayar. Bayar tu rezeki Kalau tak sudi naik tol ni nak apa? Tak sudi naik kereta ni ni aku cakap dengan kau aku gentle. Aku kalau motor masih steady aku takkan naik towing. Itu style aku. Mana luncur lah. Mana steady lah. Steady je. Tapi masalahnya tak steady je. Bila seorang minyak mesti tak sampai punya. Aku dah agak dah tapi aku paksa gak. Tahu-tahu minyak habis. Siut betul. Aku tak jumpa orang ke tu. Aku tak kenal. Kalau kat kita orang dah ada dah. Abang Fuad ada. Kong kita beli. Yang perempuan meninggal tu, dia aku baru je potong dia. Dekat sama lah kita orang. Kita orang pun sama. Kita orang time dia accident tu nak langgar kereta tu, kita orang dalam 2 minit 3 minit sebelum tu je. Lepas tu kita orang tengah bawa macam biasa. Kau bayangkan kita orang tengah biasa bawa. Kau tanya cakap Uish. Abang. Dah pergi. Kau dengar tak harimau tadi tu? Oh, kau ada, aku tak ada. Macam mana aku nak dengar? Kau dapat, aku tak dapat. Ui, dia berlari sambil fly. Wow. Orang tengah cerita pasal arwah ni. Ya, kejap lah. Okey. Lepas tu? Bagi kat aku juga. Bukan aku yang bagi. Orang bagi aku. Abang DJ. Abang DJ Fly. Ya Allah bang, terima kasih bang. Abang DJ Fly ni, dia grup Kelang. Dia fly dengan aku sekali tadi. Zahar, terima kasih. Dia fly dengan aku sekali tadi. Kira kau fly lah. Budak Kelang? Aku tak fly pun. Aku bawa santai-santai je. Ya ke? Dalam aku ni ada JPJ tau.
Tak, aku tak fly. Mana ada kau ni. Aku pun buat-buat minat je. Faham tak? Buat-buat minat je main motor ni. Aku kan main Kau motor. jangan. Kalau macam Aku sekarang- mal kodok mungkin lah spomen kan. Aku bukan macam tu Aku sekarang dalam live aku, sejak aku live dekat untuk RZ member ni, dalam live aku ada JPJ, ada polis bentung. Kau rasa? Apa benda Tapi aku tak fly, betul-betul. Aku takkan fly sebab apa? Sebab aku ni bawa motor, Kong, saya bawa motor tak laju tau. Abang DJ, terima kasih, semoga murah Betul, cepat betul, yang betul. memudahkan segala urusan dunia ni. Abang DJ, Abang DJ, Abang DJ banyak uang. Abang DJ, Abang DJ, Sambung cerita, Abang sambung cerita. DJ. Yang Okey, yang sambung cerita. accident tu, dari Okey, accident tu okey. baru 2-3 minit Abang selepas kita orang. Sebelum kita orang. Kita Ya. orang tengah bawa kereta, Arya tengah bawa kereta macam biasa. Tiba-tiba dia macam break. Lepas tu cakap ni Yelah. accident ni. Kita cakap Sebab, tu. sebab korang aku tak jauh pun. Ya memang arwah tak bawa laju pun. Dia ngantuk tu aku rasa. Tak tahu lah sebab Sebab aku dia lepas langgar potong orang dia. yang berhenti kat tepi. Dia langgar orang yang kat tepi kan. Ya, dia langgar kat tepi. Kereta tengah parking. Aku tak tahu sebab, tapi yang aku tahu aku jumpa dia masih nak keluar Terengganu. Dia potong aku. Apa? Kat rumah kan, Ha? did you flip cam? Flip cam apa? Flip kamera. Ui, ada apa benda lah macam Mr. Potato ni. Wih. Ya Allah. Depan dia ni nak buat apa? Banyak punya aku. Kau tak, berapa RM80 Noah? RM80 Bukan 80. Kau tahu ni aku beli kat tepi jalan kau tahu. Berapa? Aku ingat dalam lah RM50 ke apa kak. 100. Aku Dia- dapat 80. Aku cakap, ui, tak jadi aku. 100 aku punya. Ini macam ni. Aku sebabkan aku beli 100 ni, aku bukan beli kat Jangan Terengganu. Aku beli dekat orang yang budak-budak towing kan. Dia letak banyak belakang. Lepas tu aku pergi kat kereta dia, bang, nak jual lah bang penyu ni. Ni orang punya ni. Tak apa abang macam ni. Abang beli tak lebih ke? Saya ada beli untuk anak-anak dia, tapi saya ada balance satu sebab ada macam mana tak dapat murah ke apa. Abang nak jual tak? Tak nak jual. Aku bagi dia 100. Bang, boleh lah bang. Banyak pusing kan Ha? Banyak pusing cerita Elok tanya sesuatu tu flip cam je nak tengok. Ya Allah, nak flip cam apanya? Motor tak ada kat rumah. Bukan nak Depan tipu. tu. Tak ada kat rumah. Macam Tak mana ada kat aku rumah tipu? lah. Korang janganlah bully-bully dia. Tak, memang motor kat Pahang sekarang ni. Cikgu Ojai malam dia balik-balik sini. Baru esok aku ambil motor. Tu Jozan Motor memang tak ada kat rumah. dalam rumah. Tak logik dalam rumah motor tak basuh. Tu Jozan tu. Tekan-tekan pula siap. Ya, motor saya tak ada kat rumah. Motor saya tak piap. Motor saya tak piap. Betul Ya Allah, tak piap. Semua dalam keadaan baik. Sebabkan sampai Sebab Temenloh tu. dorang cakap kat saya ni kena basah kepala ni. Tak, okey. Dia sampai dekat Terengganu macam ni. Dah sampai Temenloh. Okey, bila dah salam-salam dengan budak-budak Temenloh semua, lepas tu aku cakap, takkan aku nak ride seorang. Aku pun try lah ride seorang-seorang. Bapak aku nak ikut siapa ni, aku cakap kan. Yang lain semua Superman. Piau. Aku cakap, takkan lah aku nak racing. Aku tak nak, aku takut kan. Aku je ni bawa 80, 100 kan. Betul. Kau bawa mak pun 120, 103 tu. Kau jangan nak kencing aku. Ini kau tak kau bawa seorang-seorang. Kau dengan mak, kau bawa mak dekat Langat tu pun 102 kau bawa. Main corner lagi. Tapi aku itu kalau kat dalam kampung, kau faham tak? Bila dekat luar, aku akan bawa slow kau faham tak? Ya ke? Confirm Okey, lepas tu aku cakap macam ni. Ini tak jadi ni, kena naik towing ni kan. Sebab aku dah jadi seorang-seorang kan. Aku tengok diorang duk spomen. Siap, sekejap Y15. Sekejap RZ. Memang banyak RZ duk spomen. Aduh, geramnya. Aku cakap, ini kalau aku spomen ni, ada video mampu aku kena tangkap. Aku pun bawa Betul? meeting. Sampai mana? Kereta Sepah? Tak sampai kereta sebelah.
Bukan genting sebelah, genting sepah. Ganti sepak Genting tak. sebelah tu mana? Sebelah Dekat- mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Dekat Temeloh juga. Exit apa lepas Temeloh ah. Dia bukan RR lah. Bawah flyover aku tunggu ojek, aku call, "Bang, saya naik towing lah bang," saya cakap. Aduh. Lepas tu Cele call aku. Time tu aku kat ganti spa. Lepas tu ojek kata nak turun motor tak? Tak payah bang. Biarlah. Lepas tu siapa ni? Aduh, yang kan yang Haila ada yang dua seat tu. Apa nama dia? Dua seat. Yang abang Jo punya tu. Go-kart. Bukan. Lepas tu? Yang dua ni je. Single cab. Single cab. Single cab. Single cab tu nak balik KL. Lepas tu aku cakap boleh lah. Saya naik ni abang aku nak pergi Pahang, dia cakap. Sampai sini bawa abang nak pergi Pahang, apa cerita ni abang? Dia kata Macam buat cerita je ni. tak, lepas tu dia kata Angah suruh pergi juga sebabkan nak tunjuk track tak apa benda nak bincang apa. Dia pusing balik naik Pahang tu. Dia naik balik balik kampung. Lepas tu kau naik Alphard tadi dengan siapa? Ni dah sampai sini. Tu yang lepak dengan menyanyi Anik. Apa nama dia? Yang menyanyi tu. Dia menyanyi Ani Wafdi. Anik. Tak tahu. Aku tak kenal. Mawi. Awi. Dah, aku dah tahu lah ni. Yelah, apa Anwar, aku faham dia lah. Lepas tu sabarlah belum habis cerita. Lepas tu Call Ojai. Lepas tu dia yang hantar aku. Kau faham tak? Ojai. Dia yang hantar aku cakap terima kasih banyak kan kerana tumpang kan. Aku cakap macam tu lah. Aku cakap motor saya tak jam. Semua ingat motor aku jam. Aku aduh kenapa semua ingat aku motor aku jam ni, kau tahu tak? Aku motor tak jam, motor aku clean, kau tahu tak? Confirm Lepas tu macam kejujur lah Abang Alif. Jap. Dia jap. Assalamualaikum, Ojai. Salam. Ni Ed. Cakap. Okay, awak kat mana? Kau Kat rumah. Apa ni? Motor Nuah okey ke? Tak jam. Ojek kat kampung. Motor Nuah okey ke? okey? Tak percaya. Dia tak jam lah. Tak piak lah. Tak on. Ya, confirm Awak jangan backup dia ni. Saya tengah Mana bahagia dia ni. backup? Benda jujur. Tak on. Betul awak jangan gelak-gelak. Awak macam gelak-gelak Dah betul-betul tak jam pun. Okey, kira macam dia nak naik kereta tu sebab Apa? dia naik kereta sebab apa? Tak tahu dia tadi aku dah dekat dengan Temeloh lah tu. Tu lagi satu kan dah tak ada orang dah kan. Grup-grup semua dah pecah dah. Jadi grup-grup aku semua dah naik Ailak. Lepas tu dia macam bosan seorang-seorang, dia naik Ailak Jadi aku takut nak tinggal dia. So kira dia naik sebab minyak habis ke apa? Tak ada lah. Tak ada. Kira memang motor dia clean lah. Betul. Yang dia kena 42 semalam apa cerita? Siapa? Noah? Aku tak tahu. Tak, Ojek tak tahu. Tak, Ojek memang tak tahu. Ojek pergi makan nasi kandar kat Abang Afiq. Sumpah. dia nak tanya Kau kau. tanya ni. Okay, baik. Hati-hati kau buang. Selamat. Okay. Okay, motor dia tak piak ni. Motor aku tak piak. Orang kata dah sebab sekarang budak-budak Ojek semua budak dah Pahang. Ojai Budak-budak persembahan. Aduh, aku tak percaya ni Ojai ni. tak sebat. Aku sumpah tak sebat. Handphone ni tengah live ni. Okay. Tak ada. Okay. Sebab Sekarang aku ni saya seorang. Lepas tu Ojek cakap macam ni. Mula dia dah bagi tahu aku dah. Aku nak ride betul-betul dia. Sampai KL. Aku cakap okey je bang. Lepas tu dia fikir gak macam Hello? bahaya juga kau seorang-seorang. Dia cakap yang tu. Lepas tu tak apa. Dia cakap bahaya tadi, dah kau cakap dah bahaya. Tak, mula cakap bahaya dah. Lepas tu cakap tak apa abang. Lepas tu bila aku dah ride seorang-seorang aku jadi bosan kau tahu tak. Lepas tu semua duk bersuk-bersuk. Aduh, tak kenal lah. Kalau macam kenal kita boleh macam hilangkan bosan gitu. Tapi ni tak ada kenal, aku jadi macam tak best lah. Apa tu aku call Ojek sehingga tu aku naik Okay. Sekarang korang betul lah. Motor dia okey, motor dia clean. Dia ada Ojek, apa, Nuah naik Ailang sebabkan Ojai kata kesian dia seorang-seorang, takut jadi apa-apa. So dia naik. ya memang betul pun. Tapi aku yang nak bawa Tapi yang pasal 42 tu Ojai pun tak tahu. Ojek tak tahu 42 sebab tu Ojek pergi makan nasi kandar Mafi. Dah nasi kandar pula. Tadi dia cakap dia tidur. Kata kat member Ya geleng Allah, kepala tau. Dia kau dengar cerita betul-betul, Aku tak tahu sebab dia kena 42. Aku tidur semalam. Yang kau cakap dia pergi makan nasi kandar.
Kau tanya dia. Kau tanya Noah, dia. kita dah kawan dekat 10 tahun, Noah. Takkan itu punya kerja pun awak nak tipu saya. Aku tak tipu. Awak sangat Okey. cerita tu. Okey, tak percaya kau tanya Atih. Kokol Atih sekarang. Kenapa Kokol nak Atih. kena call Atih? Atih Saya dengan dah- aku. Time tu Buat apa nak Atih. call Atih? Kokol Atih kau tanya Atih. Tak, ya. Atih pun kadang berkomplot dengan awak. Sebab apa? Sebab budak-budak mancing. Apa Atih budak mancing yang si adik Ojai tu? Adik Ojai masa bila mancing? Right pun separuh Atih, suku je. Atih mancing lah gila. Sungai Pahang tu the king. Atih mancing. Masa bila Atih mancing, dia ride kau tu. Sampai Bentong je. Dah naik towing. Daripada Gombak, naik Bentong. Lepas tu tahu naik towing. Lepas Adik tu si tahu dah Ojai. sampai homestay. Lepas tu tahu tinggalkan aku. Dengan Aril. Siapa? Korang lah. Aku kalau aku tunggu kau, diorang dah sampai mana dah. Aku baru dekat rumah. Aku cari sorang-sorang. Kan korang nak kereta. Kalau aku naik towing je lagi, awal-awal aku dah kena piau dengan orang. Kau ingat ini main ni. Kalau kes-kes piap ni kau tahu, makan tahun tau nak cuci nama tu. Kalau piap tu makan tahun tau nak cuci nama. Tu belakang ada motor. Aku pergi balik walaupun aku tak nak bawa motor. Aku kena bawa. Kau tahu tak? Tak apa lah. Sebab apa? Macam mana? Bang, diam sikit boleh bang? Orang tengah cakap ni bang. Diam sikit boleh? Exhaust pipe tak dia nak diam. Lagi dia rem. Baik, diam boleh diam? Yang kau dah sampai mana Terung menora. Oh, lagi gending separa. Motor nak Alif Ipan mana? Alif. Alamak, I dalam terung pula nak tanya motor Alif. Bang. Kau follow abang DJ saya ni jap. Tahu-tahu singa tak ada cakap apa shoot. Aduh, hai. Tak tahu tak ada cakap apa tahu-tahu dah singa dah. Kau follow je korang. Dan terung pula. Lurat. Aku tak tahu Dewa Laut tu kenapa diam tak tahu dia. Hai Noah, hai. Assalamualaikum. Motor saya tak piak pun. Motor Alip satu naik Ailak. Motor Alip yang satu tu memang dia bawa naik Ailak pergi balik. Dekat sana baru turun sebab untuk Ipan. Abang Alip bawa satu, Celik bawa satu. Ujang, terima kasih. Okey, macam ni malam tu. Okey, saya pergi makan. Bukan saya pergi makan, pergi tapak event. Okey, malam tu, malam semalam lah. Saya pergi tapak event. Bila saya pergi tapak event, okey, dah maghrib macam tu, lepas tu saya pergi jabatan. Pum. Yang abang DJ Motos RZ sebiji warna purple. Okey. Tahun depan kita buat design warna purple pula RZ. Okey. Kita brand warna purple. Tahun depan kita bagi gajah pula kita letak seketul. Macam okey tak? Tahun depan tahun ni kita botol susu dengan budak kan, dengan baby. Tahun depan gajah sebiji, gentle tapi gajah warna purple. Gentle. Macam mana okey tak? Gentle gajah seekor kita letak. Belah kiri gajah, sebelah singa. Magacik. Okey, cantik. Lepas tu ada api-api sikit kan. Gajah tengah berak ke, gajah duduk kan plekat viral sikit. Gajah duduk. Nanti founder kan plekat panggil aku. Lepas tu sebelah tak singa lah. Macam mana? Cerita part 2. Okey, cerita part 2 macam ni. Okey, saya dah, dia tak tahu lah, tapi dia okey je sebab saya pun tak rem, tak ada apa pun. Saya tak maksudnya tak ada hara pun. Cuma saya nak keluar. Saya tunggu member saya. Ada budak Kelantan seorang. Sebab saya campur dengan grup. Ada budak Kelantan. Naik 125. Pelakong. Bila pelakong, saya pun tunggulah sepanar pelak. Tak ada siapa. Dah jam ramai sangat. Lepas tu tunggu. Datang naik skuter. Naik ego. Naik motor apa lah. Skuter lah. Datang. Tak, dia nak tarik kunci. Kunci tak ada. Dia nak tarik kunci. Dia sampai-sampai kan. Alright. Kunci tak ada kan. Lepas tu, dia ingat kat seat. Dia pergi seat, tak ada. Kunci saya memang tak ada.
Memang start jalan terus. Lepas pada tu, kan, Tiong sabarlah. Yang Tiong tu sabar jap. Cerita tak habis lagi ni. Lepas pada tu, dia tunjuk kad. Dia kata motor salah semua pun. Aduh, saya cakap, aduh kena part 2 pula. Lepas tu saya cakap, bang, minta maaf bang, saya memang bukan buat apa pun. Ni bawa borak. Ngam-ngam member saya lalu. Kan. Adalah nama dia tak boleh beritahu lah. Lalu. Lepas tu saya panggil lah, bang. Kan. Saya panggil, dia cakap, apa ni? Tak ada lah, kena ni. Lepas tu dia borak 2. Pupiap. Kau balik lah. Saya pun balik ke rumah. Dah nak keluar takut. Ryan ajak pergi makan. Saya dah takut dah. Yang saya lah kat kedai makan tu. Lepas kena lah tu. Lepas balik event. Saya dah takut nak keluar. Sebab polis cakap kau jangan keluar malam ni. Malam ni mana yang keluar? Pipe semua dia pipe. Dia ambil. Saya takut sebab tu saya tak keluar. Fikir 3 kali. Tak percaya kau tanya ke Atif nanti Atif live. Saya takut lah. Dia pesan macam tu. Aku cakap ini esok nak kena bawa exhaust standard lah. Habis lah. Semua lah. Kan yang kena tu 219. Kalau aku tu semalam jadi genap dah. Tak jadi ganjil. 220. Buah bejik semua motosikal telah disita. Kalau aku punya kena semalam. Kau faham tak? Yang tadi tu yang keluar 219. Tidak aku punya motor sekali. Jadi 220. Nasib baiklah polis tu okey je. Aku pun cakap elok-elok lah kan. Dia suruh aku balik. Aku terus balik je. Aku terus balik dengan member budak Kelantan yang aku kawan tu. Kan. Dia satu ni lah. Satu homestay. Aku tinggal di siut. Pelak dia kom. Aku cakap kau tunggulah nanti orang lain lah hantar. Naik motor standard. Aku tinggal dia tu. Lantaklah dia. Aku baliklah homestay. Kesian member. Punya takut lah geng. Gila tak takut. Kau buat beribu-ribu. Lepas tu kena sita. Tapi motor komplit je. Tag Granada je. Cuma yang tak komplit macam biasa lah. Pipe. Set mirror depan belakang. Set mirror kiri kanan. Nombor pelit. Cover rantai. Memang motor salah lah sebenarnya. Memang aku takut. Aku tinggal dia. Aku balik. Aku dah balik tu. Aku jumpa Atih, adik Ojai. Tih, aku kena 42 ni. Dah cerita macam tu kan. Lepas tu dia tengok grup. Uish, dekat bandar semua kena 42 ni. Dia tengok grup kan. Ada orang hantar. Tapi Ryan tengah lepak makan dengan Abang Adib, dengan Wan semua lah. Dengan Celeh, Alifan semua ni. Aku nak keluar ni. Dah pakai kasut dah. Saya duduk kat tangga je ni. Nak keluar ke tak ni lah. Lepas tu saya tengok motor kat homestay saya tu. Lagi teruk pada saya. Rompong, pipe senapang, apa pun tak boleh. Aku jam juga nak cari motor standard. Ada satu skuter. Skuter jiran lah. Maksudnya sebelah homestay saya tu, dia awal-awal saya datang doang sambut saya bagi makan. Baik gila jiran homestay saya. Gentle, baik gila weh. Dia buat nasi dagang Nasi dagang. Lepas tu dengan limau. Awal-awal sampai. Wih, gila babi lah. Baik gila. Lepas tu, ada motor skuter. Saya pun cakap cik, saya nak pinjam motor skuter ni. Sekejap boleh tak nak keluar-keluar dengan kawan saya? Motor saya takut kena polis lah. Makcik tu cakap apa tau? Motor tu tak hidup, dik. Allah. Punya lawa cantik tak hidup. Pundik betul tak hidup lah skuter tu. Aduh, hai jam aku. Lepas tu dia suruhkan kat aku motor pakcik tau. Time tu aku tak bawa kamera tau. Aku pergi dekat. Handphone semua tinggal. Aku pergi lah jalan kaki sebelah rumah je. Kalau tidak aku buat konten je. Aku tanya. Lepas tu tapi adalah motor pakcik punya. Lupa. Motor arwah pakcik dia cakap. Adalah motor arwah pakcik kan. Laki dia meninggal kot. Adalah motor arwah pakcik tu kalau nak pakai ambil lah. Hidup lagi tu. Makcik selalu bawa dia cakap Terengganu lah. Maksudnya boleh bawa pergi kedai lagi lah. Aku tengok alamak. F5 arwah bapak aku lawa lagi.
Ini kalau aku naik je lagi bergasap ni, dah jam pula tengah-tengah apa ni, tengah-tengah jabatan sangkut, jabatan putus tu. Memang tak lah. Skuter lawa. Skuter tu cucu dia punya, dia cakap. Tapi motor tu rosak. Motor apa, dia dah masuk tayar kecil. Memang lawa. Memang orang kata dah buat lah. Maksudnya dia masuk tayar kecil. Memang lawa. Cantik lah. Sekali tak hidup lah. Motor tu rosak. Cucu dia sambung belajar. Aduh. Hai. Motor perempuan. Tak tahulah cucu dia lawa ke tak kan. Dia kata bukan tak nak bagi. Motor tu memang rosak, dia kata. Tapi memang betul pun. Dia parking tu minyak hitam keluar. Minyak hitam terkeluar dah. Dah leaking ke apa tak tahu lah. Tadi jumpa Noah kat Karak. Ya ke? Assalamualaikum. Dah kira body, dah ni lah. Tapi nombor plate cantik lah semua. Cuma tayar lah kecil. Kita tak takut lah sangat. Terima kasih Noah kata fighter Noah. Fighter mana takut 42? Memang fighter tak takut 42. Kalau dah masuk berita tu, 219 biji telah disita pihak polis. Kalau aku tu ada kat situ, 220 biji yang dah disita. Dah nama aku sekali dalam tu. Bandai kau ni. Bangang betul. Bukan masalah fighter. Fighter macam mana pun kalau nampak lampu biru kat hadapan, ada pula kon selang macam tu, fighter pun pusing lah. Kau ingat fighter nak pergi redah serah tengkuk. Ya polis, saya buat salah ni polis. Bandai ni. Tak ada lagi aku jumpa fighter dengan serah tengkuk. Melainkan dah tak boleh lari. Baru serah tengkuk. Ainul, mana ada fighter pergi serah tengkuk? Kau ingat fighter je, ini orang dia. Memang ini orang dia. Tapi kalau dah polis depan, ini orangnya polis. Takkan nak cakap macam tu? Ini orangnya. Apa yang ini orangnya ni? Esok Pak. Kamera tak ada. Motor sudah diubah suai. Tayar kecil. Banyak ni sita. Itu je jawapan. Tak banyak bunyi dah. Ini orangnya. Okey, naik. Mampus. Jam. Dah kena bawa exhaust 3BS pergi balai. Lepas tu lepas pergi balai nak kena bayar saman. Dah berapa saman dah kat situ. Makan modal. Sampai rumah dah ke Noah? Sampai dah. Mana motor Noah? Motor Noah dekat Atailak. Motor Noah Atailak. Ini orangnya. Rela kena saman dari Sita. Betul-betul. Rela kena saman pada Sita. Sebab kalau saman tu InsyaAllah kita boleh bayar lagi. Tapi kalau Sita ni leceh korang. Maksudnya kau nak kena pergi uruskan motor CPG. Lepas tu kena bawa exhaust standard. Lepas tu contoh kalau kena polis tu minta bawa set mirror, kau kena bawa set mirror. Kalau kita duduk dekat rumah kita ada barang-barang standard, senang. Ini kita tu Terengganu tu ada je. Kau tahu orang sanggup balik. Contohlah kalau duduk Selangor, kalau dah tak ada barang nak beli kan, kalau ada duit belilah barang baru. Tapi kalau tak ada duit kena tapi eloknya beli barang baru lah. Maksudnya nak kena beli exhaust ke apa. Kalau ada duit kan, tak nak leceh kerja, macam tu lah. Kena bawa masuk exhaust standard macam tu lah. Contoh lah yang mana dengan kena 42 tahu lah. Dia macam tu lah. Itulah katakan hobi mahal. Dia bukan hobi mahal setakat nak ubah suai motor. Tu hobi mahal nak keluarkan bayar duit saman tu. Itu yang lagi mahal sebenarnya. Tapi kalau keluar duit motor puluh-puluh ribu, steady, tak ada masalah. Tapi kalau keluarkan duit saman 400, mahalnya. Takkan nak bagi macam ni je. Kau faham tak? Kau faham tak? Benda tu yang mahal sebenarnya. Dia tak mahal mana pun hobi tu. Yang mahal tu nak bayar saman dengan mahal tu. Itu yang paling mahal. Pinjam dulu exhaust.